Kisah perjanjian Hudaibiyah, satu perjanjian perdamaian antara Rasulullah dengan kafir Mekah. Zulqaidah 6 Hijrah. Rasul dan sahabat berbaiat Ar-Ridwan setelah tertangkapnya Saidina Uthman menuntut bela musyrikin gusar. Satu perjanjian terbina, kandungannya genjatan senjata 10 tahun. Tahun itu Islam tak boleh umrah. Umrah mula tahun berikutnya. Seterusnya hanya bawa pedang bersarung saja. Kedua pihak bebas kerjasama dengan sesiapa sahaja.